Betul ke kalau buat root canal gigi tu akan patah? Sebab ramai yang dah cakap macam tu. Hai, saya Dr. Farah Fanta from Klinik Pergigian Empiro. Alright, apa yang orang cakap buat root canal gigi akan patah? Memang betul. Korang kena faham rawatan akar ni apa sebenarnya. Rawatan akar ni adalah alternatif kepada cabutan. Meaning kalau gigi tu kena infection, jangkitan kuman, sakit bengkak ataupun gigi dah berlubang, dia dah mati tapi korang tak nak cabut. So, alternatif dia adalah rawatan akar. Rawatan akar ni di mana kita clean up, kita cuci salur saraf, kita buang saraf yang dah kena infection tu, kita akan cuci dan letak ubat di dalam. And then kita akan tampal. Cuma bila certain time, bila dah tempoh yang lama, rawatan akar ni gigi tu dia akan jadi rapuh. Are you serious? Sebab apa? Dia dah tak ada nutrisi, dia dah tak ada nutrien yang salur darah, dia tak ada saraf. So sesuatu gigi yang tak ada nutrisi ni dia akan rapuh dan menyebabkan senang patah. Tapi kenapa doktor masih suggest untuk rawatan akar ni? Rawatan akar ni macam saya kata, kalau you cabut gigi terlalu awal, contohlah solution dia cabut, jadi nikmat makan tu hilang immediately. Kita akan rasa tak selesa nak makan, nak minyak. Tapi kalau buat rawatan akar gigi tu, kita boleh maintain dekat kedudukan situ. Jadi korang boleh makan sama, boleh makan selesa macam biasa. Cuma gigi tu dah mati. Untuk elakkan gigi ni patah kemudian hari, ada solution dia, iaitu buat crown gigi. Crown gigi dia akan kekalkan gigi rawatan akar ni untuk jangka masa yang lebih lama. Contohlah rawatan akar ni sebenarnya dia punya jangka hayat mungkin 5 hingga 7 tahun. Kalau dalam tempoh 5 hingga 7 tahun tak ganti ataupun tak buat crown, chances gigi tu untuk patah sangat tinggi. Jadi untuk avoid, untuk elakkan kejadian ni, buatlah sarung gigi ataupun crown gigi supaya gigi tu lebih tahan lama. Lebih tahan lama tu sampai bila? Gigi rawatan akar yang dibuat crown boleh bertahan sehingga 15 ke 20 tahun. So imagine sampai tempoh situ 20 tahun tu you boleh makan macam biasa dan selesa. Provided dengan syarat you jaga gigi, buat rawatan maintenance di klinik gigi. Meaning kena selalu datang check up dan selalu cuci gigi supaya tiada masalah pada gigi tersebut kemudian hari.